Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Iman Safia binti Abdul Rahim akan bersama anda pada hari ini. Hari ini, Khamis 28 Ogos 2025, bermula seawal jam 7.30 pagi di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar telah melangkah sejarah dengan penganjuran Karnival Keusahawanan dan Pameran Pendidikan Generasi Madani. Untuk makluman semua, karnival ini dirasmikan oleh Encik Jasni bin Abdullah Jaafar, pengurus cawangan ASNB Sungai Petani Kedah. Program ini bukan sahaja untuk mengetengahkan semangat keusahawanan dan kalangan pelajar, malah turut mempamerkan inovasi pendidikan yang seiring dengan aspirasi generasi madani. Mari kita bersama-sama menjayakan Karnival Keusahawanan dan Pameran Pendidikan Generasi Madani di SMK Sungai Layar pada tahun 2025. Pameran bakat generasi madani hebat. Gerai-gerai penuh warna, makanan, minuman semua ada. Ilmu ditimba, bakat diguna, pendidikan maju kita bersama. Wahai kawan, mari bersama keusahawanan penuh ceria. Pameran ilmu, pameran bakat generasi madani. Tidak ketinggalan, mata pelajaran juga mempamerkan hasil kerja kreatif pelajar serta bahan pembelajaran inovatif, membuktikan bahawa pendidikan mampu digarap dengan cara yang lebih menarik dan berkesan. Jelas kelihatan karnival ini bukan sahaja medan jual beli, tetapi juga ruang perkongsian ilmu dan pengalaman yang bermanfaat buat seluruh warga dan sekolah. Gerai. Ketika ini, suasana di Karnival Keusahawanan dan Pameran Pendidikan Generasi Madani 2025 di SMK Sungai Layar begitu meriah. Di bahagian gerai jualan, pelbagai makanan dan minuman disediakan oleh pelajar dan guru, daripada kuih muih, aneka makanan moden dan makanan tradisional sehinggalah minuman sejuk yang menyegarkan. Semuanya mendapat sambutan hangat daripada para pengunjung. Gerai-gerai penuh warna, makanan, minuman semua ada. Ilmu ditimba, bakat diguna, pendidikan maju kita bersama. Wahai kawan, mari bersama keusahawanan penuh ceria. Pameran ilmu, pameran bakat generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Asfan Rusidi daripada kelas 4 Al-Kindi. Saya Damia Farisha. Saya daripada Innovator Salih Team. Hai, saya Cikgu Amy. Okay, Assalamualaikum, Jasni, wakil daripada ASNB Sungai Petani. Hari ini sangatlah best dan seronok kerana ramai orang luar daripada sekolah rendah Seri Makrim Bakani, sekolah Ibrahim, sekolah SKSL, semua datang ini. Saya sebagai pepamer rasa best lah, sebab ramai orang main dekat saya punya tempat pamer. Jadi hari ini hari keusahawanan sangat meriah lah, dan gerai saya menjadi tarikan orang ramai, dan kami jual nugget potato dengan Ocean Blue. Saya harap hari keusahawanan hari ini dapat menjadi tarikan orang luar lah. Okey, untuk hari keusahawanan ni saya sangat happy sebab saya dapat share resepi makanan saya dan jual kepada murid-murid SMK Sungai Layar dan juga kepada tetamu yang hadir. Kerana resepi saya ni memang lain daripada yang lain lah. Kita ada creamy pasta yang saya jual dah masuk tahun ketiga, dah sangat mendapat sambutan yang sangat baik. So saya sangat happy kerana ini adalah salah satu makanan yang sihat juga yang dapat saya share kepada semua murid-murid SMK Sungai Layar. Bye! Saya sangat kagum hari ini apabila melihat sekolah ni membuat program keusahawanan di sekolah pada tahun 2025 lah. Jadi saya sangat happy dan saya harap supaya program ni akan dibuat lagi pada tahun-tahun yang akan datang dan banyakkan lagi kaunter-kaunter lah. Okey, terima kasih.
Secara keseluruhannya, Karnival Keusahawanan dan Pameran Pendidikan Generasi Madani 2025 di SMK Sungai Layar telah berlangsung dengan jayanya. Daripada gerai makanan dan minuman yang meriah, pameran agensi yang penuh informasi hinggalah ke hasil inovasi panitia mata pelajaran. Semuanya mencerminkan semangat warga sekolah dalam mengangkat nilai keusahawanan dan pendidikan. Diharapkan karnival ini menjadi pencetus inspirasi kepada generasi muda untuk terus melangkah maju, berdaya saing dan berpegang kepada aspirasi Malaysia Madani. Dari SMK Sungai Layar, saya Nur Iman Safia binti Abdul Rahim, TV PSS Sunday melaporkan untuk anda. Semoga kita berjumpa lagi di tahun hadapan. TV PSS sentiasa bersama anda. Hebat.